Bangsa Johor berani berubah. Nak tanya dulu, dah tengok ke video ni? Kalau belum, boleh tengok kat profil saya. Kenapa bangsa Johor berani berubah? Tonton video ni sampai habis. Jangan lupa follow saya, komen, like dan repost video ni. Kali ni saya nak mulakan dengan satu soalan. Dalam PRN Johor, bukan siapa akan menang. Soalan sebenarnya ialah Johor yang macam mana kita nak tinggalkan kepada generasi akan datang. 5 tahun mungkin kelihatan singkat, tetapi 5 tahun sudah cukup untuk mengubah sebuah negeri atau membuatnya terus berada di tempat yang sama. Pilihan raya datang dan pergi, tetapi keputusan yang dibuat hari ini akan menentukan kehidupan rakyat untuk bertahun-tahun selepas itu. Perubahan tidak pernah datang dengan sendiri. Ia bermula apabila rakyat berani membuat pilihan yang berbeza. Persoalannya, adakah bangsa Johor sudah bersedia? Keberanian bukan sekadar bercakap tentang perubahan. Keberanian ialah membuat pilihan yang boleh mengubah masa depan. Itulah makna sebenar bangsa Johor berani berubah. Saya akan bagi tahu kenapa bangsa Johor kena berani berubah. Johor adalah langkah permulaan politik baru. Perubahan besar sentiasa bermula dengan satu langkah berani. Apa politik baru ni sebenarnya? Politik baru bukan bermaksud menolak semua yang lama. Ia membawa maksud bahawa sudah tiba masanya politik berubah daripada budaya yang hanya mengejar kuasa kepada budaya yang mengutamakan amanah dan perkhidmatan. Politik baru ialah politik yang mengukur kejayaan melalui hasil, bukan slogan. Wakil rakyat dinilai berdasarkan prestasi, bukan populariti. Janji bukan sekadar dibuat ketika pilihan raya, tetapi dipantau dan ditunaikan sepanjang tempoh perkhidmatan. Politik baru juga meletakkan rakyat sebagai keutamaan. Rakyat is king. Keputusan dibuat berdasarkan kepentingan rakyat, bukannya kepentingan parti atau individu. Wakil rakyat perlu sentiasa turun padang, mendengar suara rakyat dan sedia dipersoalkan atas setiap tindakan mereka. Politik baru juga memerlukan budaya kepimpinan yang lebih bertanggungjawab. Ketelusan, integriti, accountability dan kesediaan untuk disemak. Kuasa bukan hak untuk memerintah sesuka hati, tetapi amanah untuk berkhidmat. Inilah perubahan yang ingin dibawa. Bukan sekadar bertukar wajah atau bertukar parti, tetapi mengubah cara politik diamalkan. Daripada politik yang memecah belahkan kepada politik yang menyatukan. Daripada politik yang penuh retorik kepada politik yang menawarkan penyelesaian. Korang tahu tak apa cabaran utama politik baru ni? Cabaran utama budaya politik baru ni adalah ianya dibawa oleh parti yang baru berusia 44 hari, iaitu Parti Bersama. Politik baru ni bukan dibawa oleh Barisan Nasional, bukan dibawa oleh Pakatan Harapan dan bukan dibawa oleh Perikatan Nasional. Sebab itulah bangsa Johor mesti berani kerana boleh menjadi contoh kepada negeri-negeri lain bahawa politik baru diterima rakyat. Bukan sekadar impian, tetapi sesuatu yang boleh direalisasikan. Akhir sekali, setiap perubahan besar bermula dengan satu keputusan yang berani. Pilihan raya bukan sekadar memilih siapa yang memegang jawatan, tetapi menentukan nilai dan budaya yang kita mahu bawa ke hadapan. Jika mahukan politik yang lebih telus, lebih bertanggungjawab dan lebih dekat dengan rakyat, perubahan itu bermula dengan satu undi. Politik baru bermula di Johor, oleh bangsa Johor. Ayuh Johor, ayuh bersama.
Semoga jumpa di video-video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.